Aku boleh katakan filem ni agak bukan draggy, dia macam alright, aku nak review filem yang dah 2 minggu aku tengok, aku lupa nak review, iaitu Ikatan Darah. Sebuah filem daripada Iko Uwais Pictures. Dia yang produce filem ni dan diarahkan oleh orang lain. Basically Ikatan Darah ni mengisahkan tentang dua beradik ni. Abang dia buat hutang, lepas tu bila dia nak pergi nak settle, bukan nak settle lah, nak minta prolong dia punya hutang tu, dia terbunuh yang pemberi hutang tu, dan dia merebak menjadi satu angkatan tentera geng-geng jahat ni semua nak buru this mamat, and adik dia pula jadi penyelamat dia. So basically that was it. Diorang berdua ni cuba nak elakkan diri daripada dibunuh oleh kongsi gelap. Ramai gila, like literally ramai gila. So that was basically it tentang Ikatan Darah. And apa yang fokus untuk filem ni, aku rasa the fighting sequences. I love that each and every fighting scene dalam filem ni, dia ada special moment tau. Dia bukan yang cliche type of camera works. I love ada satu moment bukan point of view, the third person view tu kat belakang tu, dia macam seolah-olah kamera tu melekat kat badan dia, macam kau boleh nampak dia main game tau. Yang tu style. Lepas tu ada sequence yang menggunakan apa nama kata, motor rumput. Lepas tu ada macam-macam, dia ada banyak, dan setiap satu perlawanan tu ada something special to watch, something yang kau boleh nikmati. Tapi itulah, filem ni agak gore dan bloody. Banyak gila penggunaan darah yang melampau-lampau. So yeah, dia is that level. But at the same time, dia juga ada comedy. Dia it's quite fun lah untuk tonton filem ni. Cuma aku boleh katakan filem ni agak bukan draggy. Dia macam it's kind of straightforward yang dipanjangkan. Faham tak? Dia jalan cerita dia senang je, simple je, tapi dia panjang tau. So dia nak melawan, dia lebih kurang macam naik level, satu level ke atas tau. Dia lawan bosses tau. So I love that style. Tak ada apa nak komen, tapi ni better lah daripada Timur kan. Timur kan Iko Uwais buat tu kan, macam yang tu memang bagi aku macam sampah. Tapi yang ni better, macam cantik gila, camera works, fighting sequence dia. Rating aku untuk filem Ikatan Darah adalah sebanyak 4.5 bintang untuk filem Ikatan Darah. Aku tak tahu ada lagi ke tak kat Powergam. Dah lambat gila aku review ni. Apa pandai guys tentang filem tu? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafrul yang datang. Thank you.